FIFA memberi khabar gembira buat pasukan kebangsaan Malaysia selepas berjaya menewaskan Laos dalam kelayakan Piala Asia 2027. FAM dan 7 pemain warisan boleh tersenyum lebar kerana FIFA memberikan berita baik ini. Tetapi, sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini, supaya anda tidak terlepas maklumat mengenai sukan bola sepak setiap harinya. Malaysia akhirnya menjejakkan kaki dalam kelompok 120 dunia dan memintas Indonesia berdasarkan kemaskini ranking masa nyata selepas atasi Laos pada Khamis. Aksi ketiga pusingan akhir kelayakan Piala Asia menyaksikan Malaysia turun ke Vientiane dengan misi untuk mengutip 3 mata selepas mencatat 2 kemenangan dalam perlawanan lalu. Tiga jaringan di babak kedua menerusi Arif Aiman, Dion Kuls dan Faisal Halim memberi kemenangan yang amat penting dalam perjalanan Harimau Malaya menuju ke pentas Piala Asia. Kejayaan 3-0 ini membolehkan Malaysia mengutip tambahan campur 6.77 mata FIFA dan mengumpul keseluruhan 1,155 mata, bahkan melonjak naik ke tangga 119 secara masa nyata buat masa ini. Tambahan mata ini juga menyaksikan skuad kebangsaan yang berada di ranking ke-122 dunia berjaya memintas 3 buah negara iaitu Togo, Korea Utara dan Indonesia yang mengumpul 1,151.26 mata. Kedudukan masa nyata ini masih boleh berubah oleh kerana beberapa aksi lagi akan berlangsung dalam tempoh terdekat melibatkan negara yang memiliki mata ranking yang hampir dengan Malaysia. Misi Harimau Malaya belum selesai meskipun berjaya meraih mata di tempat lawan dengan Laos sekali lagi menjadi lawan Malaysia dalam aksi kelayakan Piala Asia pada Selasa depan. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan 7 pemain legasi dijamin bebas daripada hukuman yang diberikan oleh FIFA. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan kerajaan meluluskan kewarganegaraan kepada 7 pemain warisan mengikut jalur naturalisasi yang sah. Kelulusan itu dibuat selepas semua pemain berkenaan melalui proses yang ditetapkan oleh undang-undang negara dan tidak diberi sebarang keistimewaan luar biasa. Menurut Saifuddin, pemberian taraf kewarganegaraan itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kaedah-Kaedah Warganegara 1964 dan selepas penilaian menyeluruh oleh Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Dalam masa sama, beliau menjelaskan bahawa urusan kewarganegaraan dan kelayakan pemain untuk beraksi di peringkat antarabangsa adalah 2 perkara berbeza.